Kulai. Cawangan Proton 3S akan dibuka tak lama lagi dekat Kulai. Proton 3S Kulai kini berada di peringkat akhir pembinaan and dijangka akan mula beroperasi pada awal Januari nanti. Kawasan dia yang strategik terletak di sepanjang jalan utama Kulai yang dia berada di depan ini. Lokasi dia strategik tau and senang akses untuk orang Kulai dan kawasan-kawasan sekitar. Dari luar sampai ke dalam, konsep dia memang fresh. Showroom akan jadi lebih luas, susun atau lebih kemat and semuanya kita reka untuk bagi pengalaman yang lebih selesa kepada pelanggan. So sekarang ni saya dekat Service Bay. Kalau korang tengok dekat sini lah tempat kereta-kereta anda akan diservis. And currently kita ada 10 Service Bay, tapi dekat dalam ni kita ada 8 and lagi 2 akan ada di belakang. Dekat sini korang boleh beli kereta baru, korang boleh buat servis berkala ataupun korang boleh cari spare part kat sini. Korang datang je dekat Proton 3S Kulai. So orang Kulai jangan lupa datang sini ke Proton 3S Kulai pada awal Januari nanti and rasai sendiri pengalaman showroom baru, servis yang baru dan juga kemudahan yang lengkap dekat sini. So lepas ni kita nak singgah mana pula?